سل عنا فإنا لا نبالي بالطغاة. نحن جند الله دوما دربنا درب الأباء. غرباء غرباء غرباء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد. Terima kasih kepada Fadilatul Majlis, dihormati Tuan Imam, pengurusi dan seluruh ahli-tuan kuasa Masjid Temeloh Jaya, tuan-tuan guru, para asatizah, tuan-tuan muslimin dan muslimat, hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita merapatkan syukur kepada Allah SWT pada malam yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama kumpul dan berhimpun dalam masjid ini. Dan alhamdulillah nampak penuh maghrib tadi. Dan saya ingat saya lah pernah sampai ke sini, masjid ini memang makmur. Ya. Jadi alhamdulillah malam ini walaupun hari kerja, tuan-tuan dapat kesempatan luangkan masa. Dan saya pun sebenarnya kebetulan berada di Temeloh malam ni. Ini bukan tak ada kerja. Datang kuliah maghrib sini, lepas ni balik, tuan-tuan. Ya. Orang Kelumpur kalau tu marah dia. Sebelah rumah panggil tak datang. Tiba-tiba Temeloh sampai gitu. Kebetulan malam ni saya ada urusan sedikit di pejabat kita di depan tabung haji sana. Dapat umrah saya. Jadi saya kuliah sini je lah. Takkan nak ulang alik pula. Ya. Jadi maknanya kuliah malam ni secara rasminya dimaklumkan pendek. Sekian dimaklumkan. Tuan-tuan sekalian, saya nak baca sikit supaya tuan-tuan malam ni walaupun letih datang lepas pada bekerja, adalah manfaat untuk tuan-tuan bawa balik. Saya nak baca daripada kitab Bahrul Mazi, jilid yang ke-18, bab yang ke-58. Babu maja'a innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang menerangkan Islam itu zahir ia dagang dan lagi akan kembali dagang pula. Itu tajuk dia. Ini bahasa Melayu lama, tuan-tuan. Jadi memang berbelit-belitlah baca ni. Ini bab yang menyatakan hadis yang menceritakan kepada kita tentang keadaan Islam ini ketika dibawa oleh Nabi SAW. Dan bagaimana keadaan agama ini ketika mana menghampiri atau ketika mana dunia ini menghampiri kiamat. An Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal Islam
bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'. Fatuba lil ghuraba. Daripada Abdullah katanya telah bersabda Nabi SAW bahawasanya Islam itu zahir ia dagang dan lagi akan kembali dagang sebagaimana telah zahir ia, maka bagus bagi segala yang dagang. Hadis hasan sahih gharib. An Amr bin Auf anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-dina la ya'rizu ila al-hijazi kama ta'rizul hayyatu ila hujriha wa la ya'qilanna ad-dinu min al-hijazi ma'qilal urwiyati min ra'sil jabal. Inna ad-dina bada'a ghariban wa yarji'u ghariban fatuba lil ghuraba allazina yuslihuna ma afsadan nasu min ba'di min sunnati. Daripada Amr bin Auf bahawasanya Rasulullah SAW bersabda ia bahawasanya agama ini berhimpun ia ke negeri Hijaz sebagaimana berhimpun ular kepada lubangnya, dan berlindung agama dalam Hijaz sebagai tempat berlindung menjangan rusa pada puncak gunung. Bahawasanya agama mulanya dagang dan kembali ia dagang, maka bagus bagi orang-orang dagang yang memperbaik mereka itu akan barang yang dibinasakan orang daripada kemudian aku daripada jalanku. Hadis hasan sahih. Tuan-tuan, ini dua hadis yang jadi asas kepada perbincangan tajuk ini yang akan kita baca. Uraian ini oleh pengarang kitab ini Syekh Idris Al-Marbawi. Syekh Idris Al-Marbawi ini orang Melayu, pernah mendapat tokoh Ma'al Hijrah, peringkat kebangsaan satu ketika dulu, dan dia banyak menulis. Selain daripada kitab ini, antara yang popular ialah Kamus Al-Marbawi. Al-Marbawi itu maknanya orang merbau, perak. Jangan tentu ingat Arab pula. Walaupun namanya Idris Al-Marbawi, sebenarnya Idris merbau perak. Jadi kalau Idris, sini apa nama tempat? At-Temerluhi, tak kena. Idris Al-Patini. Mana Idris ikan patin? Temeluh lah tu. Saya ingatlah kot agaknya. Ketahuilah kiranya, wahai saudaraku, sesungguhnya agama Islam itu mulianya sedikit orang yang memeluknya, serta tinggal di dalam kafir yang banyak, seolah-olah orang yang dagang tinggal dalam negeri orang. Ini dulu. Pertama, jumlahnya. Tuan-tuan, ketika Islam mula-mula dibawa oleh Nabi SAW, tak ramai orang nak beriman. Tak ramai yang nak beriman. Bahkan disebut ketika itu orang Islam duduk dalam kelompok orang-orang kafir. Sehingga ketika itu Nabi terpaksa berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kalau hari ini tuan-tuan pergi ke Mekah, ada satu pintu untuk naik ke kawasan bermotor di kawasan Sa'i sana. Pintu 17, kena tuan-tuan kena naik. Satu pintu namanya Bab Darul Arkam. Ataupun Bab Al-Arkam. Tuan-tuan tengok pintu tu bukan saja-saja dia tulis Al-Arkam tu. Kerana ada sebab dia letak pintu tu nama Al-Arkam. Kerana disitulah tempat Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi, di rumah Al-Arkam bin Abi Al-Arkam. Tapi lah, kadang orang kita ni pergi ke Mekah, dia begitu je lah. Dia pun tak tahu benda Mekah tu, yang penting dia nampak masjid, itu je. Dan yang penting dia boleh selfie kat masjid tu, itu yang paling penting sekali. Apa yang ada di Mekah tu pun dia tak beli. Nabi SAW berdakwah secara sembunyi, sehinggalah Allah perintahkan Nabi berdakwah secara terang-terangan. Wa anzir ashiratakal aqrabin.
Berilah peringatan, berdakwahlah kepada kaummu secara terang-terangan. Ketika itu orang Islam sedikit sahaja yang beriman. Sehingga pakciknya tidak beriman. Ketika mana Nabi datang ke atas bukit Safa, sebelah daripada pintu tu. Jadi kalau tuan-tuan tengok kedudukan pintu tu betul-betul sebelah bukit Safa. Bila Allah perintahkan, wahai Muhammad, beri peringatan pada kaummu yang terdekat, Nabi SAW pergi ke bukit Safa. Kemudian Nabi pun melaungkan, wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi, mari, bagaimana pandanganmu sekiranya aku beritahukan di belakang bukit ini ada tentera yang sedang bersiap sedia untuk menyerang kita. Ini cerita dululah. Kalau tuan-tuan yang dah pergi, tuan-tuan naik atas bukit Safa tu, daripada bawah tu tuan-tuan tengok pun nampak belakang. Kerana bukit tu dah rendah. Jadi kalau dulu bukit tu tinggi. Nabi orangnya dia ada siasi. Orang politik. Kenapa? Sebab Nabi SAW bila nak bercakap, Nabi test market dulu. Nabi tanya, bagaimana pandangan kalian kalau aku katakan di belakang bukit ini ada musuh yang nak menyerang kita? Wahai Muhammad, engkau orang yang kami percaya. Maka Nabi pun bagi tahu, sesungguhnya aku Rasul, Nabi yang diutuskan. Datang Abu Lahab, celaka engkau wahai Muhammad. Apakah kerana ini kau datangkan kepada kami? Maka Allah pula mencelakakan Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ketika itu orang Islam sikit. Berapa banyak kisah yang kita lihat bagaimana Nabi SAW ketika beribadah di Kaabah, Nabi teruk diseksa. Nabi diperlakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Kenapa? Kerana bada'al Islamu ghariban. Kerana Islam ni sedikit asing, dagang. Dan keadaan Islam itu sendiri, pertama bilangan tak ramai. Sebab itu ketika hijrah semua sembunyi-sembunyi. Dalam riwayat menyebutkan Umar Ibn Al-Khattab sahaja yang secara terang-terangan tawaf di Baitullah. Bahkan Umar naik buat pengumuman, sesungguhnya aku akan ikut Muhammad untuk berhijrah ke Madinah. Barang siapa yang nak meninggalkan janda-janda, anak yatim, tunggu tengah jalan. Seorang tak tunggu. Dia kata, ni Umar jangan main-main. Ini bukan cakap saja. Ini kalau cakap dibuat. Sebab itu ketika itu tuan-tuan, Islam ini bukan saja dari segi jumlahnya asing, tetapi agama yang dibawa itu juga asing. Kerana orang tak pernah dengar, ini agama apa yang kau bawa Muhammad. Walaupun agama itu benar. Dr. Abdul Karim Zaidan dalam kitab Madkhal Syariah Islamiyah dia kata apa? Orang-orang Quraisy, khususnya pembesar-pembesar kafir Quraisy ini tolak Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Bukan kerana mereka tidak menerima Islam itu. Bukan mereka kata Islam itu sangat bertentangan dengan mereka. Tetapi kerana kepentingan mereka. Kerana ketika itu kalau kita baca, siapa yang tidak membeli peralatan untuk tawaf, untuk beribadah dengan mereka, maka naklah tawaf dalam keadaan bogil. Nampak? Tapi tiba-tiba ni Muhammad datang bawa agama baru, ini macam boleh ganggu kita punya bisnes. Tuan-tuan, sebab itu kata para ulama, bukan agama yang dibawa ini, walaupun dia tidak pernah didengar oleh sebelum itu oleh orang-orang kafir Quraisy, tetapi apa yang dibawa oleh Nabi SAW sebenarnya bertepatan dan mereka menerima. Tetapi inilah yang disebut sebagai jahiliyah, kerana mereka menolak atas kepentingan mereka. Sebab itu bila Nabi SAW sebut Islam ini bermula asing, dagang dengan maksud asing, kerana jumlahnya tidak ramai. Yang kedua, agama itu sendiri dibawa, dia tidak sama dengan kepercayaan nenek moyang mereka. Sebab itu disebut pengarang kitab ini, kemudian daripada itu jadi kemang dan tersiar ia, zahir ia kepada kita hari ini. Kemudian pula akan berlaku kurang orang yang memeluknya dan jadi cedera hingga kembali seperti mula-mula. Nabi bagi tahu ni tuan-tuan. Artinya dulu Islam
Asing pertama dari segi jumlahnya. Yang kedua dari segi apa yang dibawa oleh Nabi. Orang tak pernah dengar. Apa hal ni Tuhan lain daripada Lata dan Uzza? Orang tak pernah dengar. Tapi kata pengarang kitab ini, Nabi beritahu setelah dia asing, dia menjadi sesuatu yang biasa. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok, bermula daripada fasa hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, sehinggalah suatu ketika Islam bukan hanya menguasai 2/3 dunia ini, tetapi Islam berjaya mencipta tamadunnya sendiri. Ketika itu sehingga hari ini, tuan-tuan, Islam ini tidak asing. Tapi Nabi sebut dalam hadis ini, wasayaudu ghariban. Dalam riwayat yang lain, wayarji'u ghariban. Yang dulu satu ketika asing, kemudian dia akan kembali balik. Kita berasa asing. Hari ini tuan-tuan lihat, barangkali bibit-bibit Islam ini kembali dilihat asing sudah mula. Kalau kita tengok di luar negara dipanggil Islamophobia. Islamophobia ini mana orang tengok bertudung pun orang rasa pelik. Ni apa hal bertudung ni? Tak ada kerja. Dia terlupa di luar negara. Dia terlupa padri-padri wanita bertudung. Dilihat orang semayang, tuan-tuan lihat di luar negara bagaimana ada sebahagian masjid yang dibakar. Sehingga kalau tidak silap saya di England, polis terpaksa kepung masjid untuk mengelakkan diganggu solat Jumaat. Sedangkan soal beragama ini suatu yang sifatnya naluri. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud. Allah bagi tahu, katakan pada orang kafir, aku tidak akan sembah apa yang kamu sembah, dan kau tidak perlu sembah apa yang aku sembah kalau kau tidak beriman. Satu Nabi sebut, Allah sebut dalam ayat yang lain, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kerana itu sifatnya naluri. Dia bukan boleh yang dipaksa. Dia mesti datang daripada naluri manusia. Sebab itu tuan-tuan, sepatutnya berlaku begitu. Tetapi Islam ini dia jadi sesuatu yang asing. Dan dia seolah-olah hari ini sengaja diperlihatkan Islam itu asing. Apabila orang Islam mula untuk nak sama-sama orang Islam berniaga satu sama lain, mengkhususkan orang Islam berjual beli lebih khusus kepada orang Islam, maka mulalah jenama-jenama diciptakan untuk memberi label kepada orang Islam. Sedangkan perbuatan itu suatu perbuatan yang biasa. Bebas, belilah. Berjual belilah dengan siapa pun, asalkan dengan keredaan. Tapi oleh kerana keadaan, lepas itu kita tengok hari ini, bila orang Islam menganjurkan supaya kita berjual beli dengan orang Islam, maka sesuatu digambarkan kepada orang Islam. Dan dia bukan berlaku hanya di negara kita mungkin, tetapi di mana-mana pun begitu. Bila orang Islam mengajak sesama Islam supaya duduk bersama-sama, kita tinggalkan soal pertelingkahan, maka timbul pula kadang-kadang ketika bunyi-bunyi suara. Satu gambaran kepada umat Islam. Bukankah setiap hari Islam menganjurkan kepada al-ittihad, kesatuan? Subuh, zuhur, asar, maghrib,
Isyak. Bahkan secara mingguan kalau orang yang tak berkesempatan. Bahkan secara tahunan jika orang yang tak berkesempatan. Tuan kata para ulama, solat berjemaah ini bukan soal solat berjemaah. Solat berjemaah ini filosofinya adalah supaya orang Islam sentiasa menghidupkan roh kebersamaan. Itu tak kira siapa engkau, datuk, tan sri, orang kaya, orang miskin, duduk saf yang sama. Luruskan saf. Takkan engkau tan sri duduk ke depan, orang kaya duduk depan, belakang orang miskin. Tak. Ini seruan daripada hayya ala salat itu bukan suruh semayang saja. Adakah solat tidak dikira sekiranya azan tidak dilaungkan? Tuan-tuan ni faham ke tidak solat? Adakah solat tidak dikira jika azan tidak dilaungkan? Sudah. Yang payah kalau tanya kepada orang alim. Solat sah. Kalau kita bercerita tentang sahnya solat, apabila masuk waktu, walaupun azan tidak dilaungkan, hatta kalau ketika solat, ketika azan dilaungkan, ini segi pekahnya, dan ketika itu kita solat, azan belum lagi sempurna, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Dia masuk yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laju betul dia sembahyang. Tuan-tuan, sah tak solat dia? Sah atau tidak? Sah. Walaupun dia solat ketika azan belum lagi sempurna. Kerana waktu telah pun masuk, cuma makruh kerana dia meninggalkan yang sunat. Itu saja. Kenapa di dalam azan menganjurkan hayya ala salat? Marilah solat. Sedangkan solat itu tetap sah walaupun azan tidak dilaungkan. Kerana supaya nak mengajak umat Islam, tidak kira siapa pun kau, apapun kepahaman engkau, apapun latar belakang engkau, bagaimanapun pangkat engkau, sebanyak manapun harta engkau, mari kita bersama dalam saf yang satu. Tidak pula di depan ni ada 4 imam. Imam pertama untuk orang kaya, Allahu Akbar. Orang miskin takbir. Batal solat. Kerana mengikut imam orang kaya. Hanya yang kaya sahaja boleh takbir sama. Imam yang kedua, imam orang miskin, Allahu Akbar, rukuk. Maka orang kaya turut rukuk, batal solat orang kaya. Kerana mendahului imam orang kaya yang belum rukuk. Sebab yang rukuk tadi imam orang miskin. Imam tetap satu. Yang kaya di belakang, yang miskin di belakang, apapun pahaman di belakang. Tuan-tuan, Islam mengajak kita untuk bersama. Tapi hari ini tuan-tuan, kita digambarkan apabila kita menganjurkan, mengajak orang kepada kebersamaan, yang ini seolah-olah kita membina satu kepahaman untuk tidak bermasyarakat. Yang ini kena kita perhati tengok. Bahkan Islamlah agama yang menganjurkan supaya umat Islam sentiasa bukan hanya melihat orang-orang Islam, bahkan orang-orang bukan Islam. Sehingga dalam suatu hadis Nabi SAW sebut, Man adha zimmiyan faqad adhani. Barang siapa yang mengasari orang zimmi, maka dia telah menyakitiku. Nabi letakkan di Nabi SAW sebagai satu badilan ataupun satu ganti, bahawa kalau engkau menyakiti orang-orang kafir zimmi, sebenarnya engkau menyakiti aku. Konsep dia. Sebab itu bila Nabi sebut wa yarji'u ghariban, Islam itu akan kembali asing
Bukan kerana Islam tu orang tak pernah dengar, tetapi digambarkan supaya orang jadi pelik. Ni apa benda ni? Ni apa ni? Mengapa mesti kita orang Islam nak kena ada apa masalah? Azan yang 5 waktu mengajak orang solat, itu mengajak orang dalam bahasa yang lainnya. Wahai orang-orang temerloh, mari kita bersatu sebagai seorang Islam. Besok azan subuh pula. Kejap lagi azan isyak, tukar. Datang Jaib. Dengar kata tadi dah datang. Sekali lagi lawatan. Tuan-tuan, itu filosofinya. Sebab itu hayya 'ala salah, hayya 'alal falah. Kenapa lepas solat diajak solat, kemudian diajak supaya kejayaan? Kerana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah ke Madinah, perkara pertama yang dilakukan oleh Rasul apa dia? Membina masjid lah. Okey, lagi mempersaudarakan di antara Muhajirin dan Ansar, kerana tidak akan berjaya satu-satu bangsa atau umat itu apabila mereka tidak duduk bersatu. Tuan-tuan, Nabi buat apa yang kita pelik sangat. Sebab tu hari ini kita kena anjurkan kepada kesatuan umat Islam. Tak kiralah walau apapun yang hari ini mungkin kita lihat yang macam-macam mengarut, tetapi mengajak umat Islam kepada kesatuan ini 5 kali sehari yang disebut dalam azan. Kerana asas untuk hayya 'alal falah setelah hayya 'alas salah. Kerana tidak ada kejayaan selain daripada apabila kita umat Islam dapat bersatu. Tapi ini nampak pelik. Tentu jangan pelik, kerana dalam hadis dah sebut wa yarji'u ghariban, dalam riwayat yang lain wa sayaudu ghariban. Kalau dulu Islam nampak asing kerana tak pernah dengar, ini apa agama yang dibawa ni? Ada pula sembahyang begini, ada pula rukuk, ada pula sujud, berhalanya mana? Oh, asing sungguh. Ini pemikiran apa? Tapi hari ini tuan-tuan, orang tahu tentang Islam. Orang tahu tentang kecantikan Islam. Dia bukan suatu yang rahsia. Orang baca Quran, orang nampak bagaimana keindahan Islam. Saya suatu ketika dulu pernah terlibat dengan mu'alaf 2 tahun. Setiap kali kursus, tuan, ni mu'alaf yang daripada 2 hari sampai 1 tahun umur. Ni bukan mu'alaf 15 tahun. Kita 15 tahun pun mu'alaf lagi. Ada yang 45 tahun dah mu'alaf lagi. Kahwin dengan siapa tu? Anak mu'alaf. Anak dia pun nak beranak dah. Mu'alaf pun mana? Tak betul kita ni. Dia mu'alaf kalau di Pahang ni berapa tahun? Lumpur 5 tahun, Selangor 7 tahun. Jaib pun saya ingat 5 tahun kot. Lebih kurang je lah. Tapi Jaib ni tak banyak mu'alaf rasa saya. Ya. Tuan-tuan, bila kita tanya, tuan, kenapa Islam? Dia kata, Ustaz, saya rasa tertarik kepada keindahan azan. Baik tu azan ni tuan-tuan, kalau suara tak sedap bagi orang lain lah. Janganlah tuan-tuan buat dok kona dalil Bilal tu. Sesungguhnya Bilal suara tak sedap. Siapa kata? Tuan-tuan pernah dengar ke Bilal azan? Pandai je kata Bilal azan tak sedap. Cuma yang ada riwayat menyebut orang rasa suara dia lebih sedap daripada Bilal. Itu saja. Tuan-tuan kena faham tu ayat tu. Faham tak? Orang tu rasa suara dia lebih sedap daripada Bilal. Itu saja. Siapa yang kata suara Bilal tak sedap? Tak. Satu azan ni dia keindahan. Kalau suara lebih kurang saya tak payahlah bagi orang lain. Bagilah yang boleh azan tu bunyi Mekah. Allah. Yang itu je lah bunyi Mekah. Lepas tu bunyi temeluh balik. Barallahu akbar. Komen betul. Kan Islam tu indah. Orang lihat betapa dalam Islam, dalam muamalah Islam ada keadilan. Tuan-tuan tanya tu tokek bank rakyat.
Tanya, dapatan data. Sebab bank rakyat ni dia Islamic, apa nama, dia punya konsep. Tanya dapatan data tentang Islamic punya perbankan. Siapa paling banyak yang join? Kita orang Temeloh pun tak tahu bank mana masuk. Kan? Bertakbir kami kuat, riba boleh tahan. Besok ditempeling di malaikat, tuan-tuan. Riba, tuan-tuan, dosa besar tu. Itu yang tak tahu benda pun, itu yang pilih bank yang tidak riba, memilih perbankan yang tidak riba. Kenapa? Kerana dia melihat keadilan dalam Islam. Adalah sikit cacam merba tu biasalah. Tuan-tuan, yang itu tu bukannya yang dibuat oleh Nabi, itu benda yang baru. Sistem yang nak disesuaikan dengan zaman ni kadang-kadang guna kepala manusia tak sempurna. Itu tak usah ceritalah. Tapi kita cerita Islam dalam konsep mengharamkan riba. Sebab itu orang melihat kecantikan Islam. Tapi kenapa bila sesuatu yang untuk dizahirkan daripada Islam ini kadang ketika sengaja digambarkan dalam bentuk yang lain? Jawapannya mudah. Saya tadi ada orang tanya, dia kata, Ustaz, apa nak jadi sekarang? Saya kata, jadi apa? Orang duk sibuk maki Nabi, orang duk sibuk hina Islam. Saya kata, baca Quran ke tidak? Dia kata, Ustaz ni, orang tanya soalan lain, tanya baca Quran ke tidak? Iyalah. Sejak bila pula benda ni berhenti? Tuan-tuan baca dalam surah Baqarah. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka sekali-kali takkan pernah reda pada engkau, wahai Muhammad, Yahudi dan Nasrani, sehingga kau ikut agama mereka. Tuan-tuan, kalau Nabi orang tidak reda, tiba-tiba yang mengikut Nabi orang reda. Sorry. Apa yang kita pelik? Tuan-tuan tengok rusa jalan, tiba-tiba rimau kejar. Rusa terperanjat tak? Apa hal? Kejar aku ni? Ada. Tapi rusa lari. Dia tak terperanjat. Dia lagi lari sebab dia tahu memang dah Allah ciptakan rimau untuk makan rusa. Yang terperanjat kalau tiba-tiba rusa terkam rimau. Masa itu mungkin rimau pening lah. Apa hal rusa ni? Buang tabiat ke? Itu mungkin. Tuan-tuan, itu realiti dia. Kerana mereka takkan pernah redha. Itu bukan saya sebut. Quran sebut. Tanya asatizah kita. Orang Pahang ni banyak asatizah. Alim-alim ramai. Perkataan lantarda, never ever forever. Understand? Saya minta maaf tuan-tuan. Saya memang malam-malam cakap orang putih. Kalau tuan tak faham begitu. Never ever forever. Selama-lamanya mereka tidak akan redha. Sebab itu tuan-tuan tengok. Sejak bila berhenti? Sejak bila berhenti? Daripada 1400 tahun dulu. Siapa tu? Muhammad. Dia tu gila. Tak apa, aku nak dengar. Kau jangan dengar daripada dia. Kenapa? Kerana orang tahu. Kalau orang mendengar apa yang Muhammad sampaikan, orang akan beriman. Itu siapa? Itu Muhammad. Siapa? Ahli sihir. Itu biasa. Tuan-tuan, penghinaan demi penghinaan. Tapi bukan maknanya kita orang Islam kita pun redha. Asal orang hina aja, walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ni apa hal ni ji? Tak, bacakan ayat tu untuk dia. Kalau dia faham ayat tu, dia dah lama beriman dah. Kita ada hak untuk bereaksi. Cuma ada batas. Jangan dicabut kipas ni. Mahal atas tu kipas tu. Sampai dia cabut ni kipas tu. Itu apa hal pula. Tapi tuan-tuan, kalau kita rasa, apa dah jadi sekarang Ustaz? Apa dah jadi? Apa dah jadi? Apa dah jadi? Sekarang Islam dihina. Lahai. Ni baru Islam ke ataupun baru baca Quran? Tuan-tuan faham ke tidak? Tuan-tuan ni termenung kenapa? Tuan-tuan tak pernah jumpa ke ayat tu? Saya baca tafsiran ayat tu. Lan tarda ankal yahudu wala nasara. Selama-lama. Maknanya bila Allah sebut never ever forever, selama-lamanya, maka kita akan tengok
Tapi tuan-tuan, bila Islam sudah mula diberi gambaran asing, apa yang dilakukan oleh umat Islam kelihatan asing. Solat, ni apa hal you solat-solat? Islam sudah mula kembali asing. Kenapa? Karena kata Nabi, itu tanda-tanda dekat dengan kiamat. Karena Islam akan kembali asing sebagaimana dia mula. Sebab itu dia kata apa? Tuan-tuan, saya baru baca satu perenggan. Semua sekali ada 10 muka. Isyak kita berhenti. Ya? Jadi mana sempat kita bacalah. Lagipun saya je ada buku. Tuan-tuan bukan tahu pun. Ya? Dia kata apa? Kemudian pula akan berlaku kurang orang yang memeluknya dan jadi cedera sehingga seperti mula-mulanya. Itulah hal yang berlaku pada agama Islam. Telah dikabarkan kepada kita, kepada umatnya pada masa hayatnya, dan kabarnya itu termaktub dalam kitab-kitab hadis sebagaimana dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dalam hadis yang kita baca tadi. Masalah 162. Agama Islam kembali sedikit orang yang memeluknya dan memeliharanya. Adalah hal yang demikian itu akan berlaku pada masa dunia akhir zaman, iaitu apabila jadilah serata-rata negeri dan tempat umat Islam itu rosak dan binasa agama Islam. Hanya tinggal sedikit jua yang berpegang kepada syariatnya. Maka pada masa itulah yang dikatakan telah kembali semula sedikit yang memeluk dan memeliharanya seperti sedikit yang memeluknya dan memeliharanya pada awal zahir agama Islam itu. Tuan-tuan, sekarang ini kita tengok sebenarnya perkembangan Islam cukup cantik. Sekarang kalau kita tengok di luar negara, dan kita tengok di Eropah misalnya, ini saya pun tak pernah pergi. Nanti kan tuan-tuan tanya pula, berapa kali Ustaz pergi Eropah? Sudah, payah pula. Saya pun tak pernah pergi, saya pun baca dalam media sosial ataupun surat khabar. Dan itu bukan benda yang apa ni tuan-tuan. Dan dia diceritakan hari ini, tuan-tuan boleh tengok dalam ceramah-ceramah yang ada. Kenapa tuan-tuan? Sebab itu realiti. Bila Islam semakin ditekan, dia semakin terzahir. Tetapi kalau kita pergi kepada realiti, kepada umat Islam, umat Islam yang ada, kita jangan kira kepada umat yang bukan Islam kepada Islam, umat Islam yang ada. Tuan-tuan akan nampak hari ini, tuan-tuan, saya kata kita pandang cara kampung lah. Tanya dengan orang-orang yang dulu-dulu hidup zaman 60-an yang ada joget lambak. Joget lambak masa tu. Ini zaman pop ye. Tuan-tuan, teruknya zaman dulu tidak seteruk apa yang berlaku hari ini. Hari ini tuan-tuan, orang berani bahkan sanggup untuk secara terang-terangan untuk nak menyatakan apa saja yang dia tidak setuju kepada Islam. Dahsyat. Dan kita tengok bukan di sini. Tuan-tuan jangan sempitkan cara memandang. Jangan. Lihat secara wide, secara luas. Tuan-tuan lihat di negara-negara yang lain. Sebab itu bila kita masuk kepada zaman tanpa sepadan ni tuan-tuan, dia sangat luar biasa. Bukan kita saja, tuan-tuan lihat seluruh. Bahkan negara yang kita lihat yang namanya Saudi, yang letaknya Mekah dan Madinah. Tuan-tuan jangan terperanjat. Kalau askar yang duduk dalam masjid, yang bertugas 8 jam dalam masjid, di Kaabah, dia tak pernah sembahyang. Tuan, ada satu pemandu teksi, saya berbual dengan dia. Dia orang Saudi, tapi dia daripada kaum ataupun daripada bangsa Burma, Burmawi. Tapi dia dah dapat kerakyatan. Berbual dengan dia, dia kata, engkau jangan terperanjat kalau bila mendengar ada orang yang duduk dalam masjid, bekerja di dalam masjid, tapi dia tidak pernah sembahyang. Saya kata, kau bercakap tentang siapa? Aku bercakap tentang orang yang bekerja sebagai askar di dalam masjid, bertugas di dalam masjid, tapi tak pernah sembahyang.
Dia kata, "Uqsim billah." Aku sumpah, kata dia. Orang ini bercakap sendiri dengan aku. Kita tuan-tuan berguling-guling nak pergi ke Mekah. Orang sanggup tak makan, tak minum nak pergi ke Mekah. Simpan duit bank rakyat. Ini promosi percuma lah. Tuan-tuan. Tapi kita kata jangan pelik. Sebab itu saya kata tuan-tuan, jangan tengok di sini. Jangan tengok di sini. Kita tengok seluruh. Tuan-tuan akan nampak. Saya di Jordan dulu 4 tahun. Sama. Sebab itu, kita di Malaysia tak ada yang asing. Dan hari ini tuan-tuan, dengan adanya media sosial, ada Facebook, bahkan ada pula dalam bentuk kumpulan, mereka hari ini mereka akui mereka ini daripada kumpulan apa nama tu, liberal dan sebagainya. Tuan-tuan, ini bukan sesuatu yang disorokkan. Dulu mungkin sorok, kita tak tahu. Dulu cerita yang rajin kita dengar, ada orang perempuan aksiden meninggal, ni cerita klasik lah tuan-tuan. Lepas itu bukan nak mandikan dia, tengok ada salib. Itu biasa kita dengar dulu, cerita klasik. Ini bukan cerita klasik, tuan-tuan boleh tengok sendiri. Dia bukan sesuatu yang disembunyikan. Kenapa? Sebab itu, apa yang disebut oleh Nabi SAW, ini realiti, mungkin bibit saat itu semakin hampir dengan kita. Allahu a'lam. Kemudian dia kata apa? Maka pada masa itulah, dia kata, kemudian apakala telah jadi demikian itu, datanglah berhimpun ke dari Mekah dan Madinah oleh orang-orang Islam yang memelihara agama Islam. Dari mana tempat tinggal sedikit itu terpeliharanya agamanya dalam Mekah dan Madinah, seperti kejadian awal mula zahir Islam terpelihara di Mekah dan Madinah. Hal itu sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi SAW dalam hadis tadi. Tuan-tuan, dalam hadis itu Nabi kata, akhirnya orang akan berhimpun di Mekah dan Madinah. Sebab itu, kalau kita tengok dalam kisah Dajjal, akhir sekali Dajjal tidak akan masuk di Mekah dan Madinah. Dia tidak boleh menguasai Mekah dan Madinah. Kerana ketika itu, ini mungkin pada saat hampir sungguh dengan kiamat. Kerana kisah Dajjal ni kisah dekat sangatlah dengan kiamat. Ketika itu orang tidak keluar. Kalau tuan-tuan baca dalam kisah Dajjal, bahkan Nabi SAW bagi tahu jangan seorang pun berharap untuk jumpa dengan Dajjal. Jangan. Kerana tidak ada orang yang berjumpa dengan Dajjal melainkan selepas daripada itu langsung terus dia menjadi pengikut Dajjal. Sebab itu Mekah dan Madinah tidak dimasuki Dajjal. Hanya kata Nabi SAW ada seorang laki-laki di dalam negeri Madinah ketika itu keluar untuk bertemu mata dengan Dajjal. Dan laki-laki ini kuat iman sehingga dibelah oleh Dajjal dan pengikut dan mati laki-laki itu. Kemudian Dajjal sebagaimana mukjizat yang Allah berikan, ataupun kita kata kelebihan yang Allah berikan kepada Dajjal ni, maka akhirnya tuan-tuan, Dajjal ini menghidupkan balik orang. Kemudian ditanya lagi, apakah aku Tuhan? Lelaki ini mengatakan, kau bukan Tuhan, tapi kau Dajjal. Ketika itu Dajjal nak sembelih pula leher dia. Itu dalam hadis yang panjang diceritakan. Tapi kata Nabi SAW, lelaki ini mengatakan, kau takkan boleh membunuh aku. Kerana Nabi bagi tahu, kau boleh bunuh aku sekali. Dalam hadis sebut, kau hanya boleh bunuh aku sekali saja. Ketika itu, ketika dia nak sembelih tengkuk lelaki ini, kata Nabi SAW, seolah-olah tubuh lelaki ini disalut dengan tembaga. Dan dia tidak mampu diapa-apakan oleh Dajjal. Tuan-tuan, ini gambaran bila hampir kepada kiamat, dia semakin hilang, semakin hilang. Sebab itu, kalau tuan-tuan ada perasan dalam rancangan halaqah, Dr. Daniel dia ada bincang tentang tanda kiamat. Antara yang terbesar, dia cerita tentang Dabbah yang dalam surah An-Naml ayat 12 kalau tak silap saya. Ya. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardh tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Ketika sampai masanya, Allah pun tentukan. Ketika itu Allah keluarkan satu binatang. Ya, ini ada dua tafsiran.
Dan ada 3 tafsiran. Satu di Yaman, 2 di Mekah. Tempat binatang tu keluar, 1 di Yaman, 2 di Mekah. Di mana di Mekah, itu tak boleh cerita hari itulah. Silakan daftar untuk kita pergi di mana tempat tersebut. Itu kira-kira termasuk dalam promosi lah tuan-tuan ya. Tuan-tuan, itu kita nak cerita lain masa lah. Tuan-tuan, ketika itu binatang tadi keluar, dan binatang itu dalam Dr. Daniel dalam halakah dia bagi tahu ada 2 pandangan. Satu keluar serentak dengan matahari terbit daripada sebelah barat. Satu lagi pandangan, binatang tu keluar baru matahari terbit. Nak ceritanya semua tu berada di penghujung zaman yang mana lepas tu kiamat. Ketika itu memang yang beriman beriman, yang tak beriman tak beriman. Binatang tu bila sebut hadza kafir wa hadza mu'min, memang tu kafir, memang tu beriman. Sebab itu Nabi sebut asingnya balik agama ini, tuan-tuan, bukan sekadar sampai tahap ini. Bukan sampai yang kita nampak hari ini orang Islam sendiri yang mempermainkan Islam. Kalau bukan Islam itu jangan pelik, kerana dalam Quran dah sebut yang ini orang Islam sendiri. Tuan-tuan, kerana Nabi sebut nanti sampai satu saat sedikitnya yang Islam mereka akan berkumpul di Mekah dan Madinah. Tuan-tuan, cerita panjang-panjang pun dahsyat. Cukuplah, tak payah panjang-panjang. Tuan-tuan, cerita panjang pun bukannya faham. Saya nak pergi kepada konklusi, tuan-tuan. Hadis ini menceritakan tentang bagaimana rapuhnya pegangan umat Islam pada satu ketika di akhir zaman. Sebab itu tuan-tuan tengok hari ini anak-anak muda kita. Anak-anak muda. Saya baru semalam bercakap dengan seorang sahabat. Dia buat satu kajian tentang media sosial. Bila sebut media sosial ni dia umum, tuan-tuan. Dia ada macam-macam. Yang selalu imam duk main tu TikTok. Imam main TikTok dari kerja tu. Tuan-tuan, media sosial ni banyak. Saya baru first time dengar. Tapi saya dipahamkan ada banyak dipanggil platform media sosial ni yang dah haramkan. Saya lupa nama dia apa. Dia ada macam nombor sikit F6X apa benda lah. Dia ni macam satu game, tuan-tuan pernah dengar tak dulu Doraemon, bukan, apa satu lagi tu? Pokemon. Mencari Pokemon. Rupanya ada dalam sungai Temeluk yang keluar Patinmon. Pokemon tadi. Tuan-tuan, permainan ni, yang ini memang ada kes dia. Dia satu permainan, dia satu permainan hari ni orang buat dalam bentuk dia arahan demi arahan. Arahan. Dan arahan tu tuan-tuan paling ending sekali. Ini memang berlaku dan tuan-tuan boleh cari kalau tuan rajin. Saya terlupa sebab saya one shot dia sebut begitu. Saya agak terperanjat juga. Dia kata permainan ini sudah diharamkan kerana apa? Kerana ending kepada permainan ini remaja akan bunuh diri. Dan dia berlaku. Dan dia kata, Ustaz, kalau orang tu tak nak bunuh diri, dia akan hantar reminder. Kami telah tahu tentang keluarga engkau, kalau engkau tak nak bunuh diri, keluarga engkau kami akan bunuh. Sebab dia ikut permainan tu macam Pokemon lah. Sila lompat masuk sungai Pahang terus. Sila bangun apa bendanya dah tenggelam. Dia macam itu. Saya lupa nama ni. Tapi elok juga tak payah ingat lah. Dia lagi ramai pula yang ikut main nanti. Ramai pula kata meluh ni mati. Tuan-tuan, dia bagi tahu Ustaz, dia punya ending tu sampai dia suruh naik bangunan tinggi, lompat kata dia. Dia permainan, tuan-tuan. Ini dahsyat. Tengok hari ni bagaimana kita tengok pemikiran kita hari ini. Kita dipengaruh macam-macam. Itu belum lagi. Saya ingat kalau letak gambar tu, sampai hari ini WhatsApp kan dia boleh buat simbol sendiri kan. Tuan-tuan ni ada handphone ke tidak? WhatsApp kan boleh kan. Dia ada apa dia panggil ikon. Saya tak rajin buat lagi. Honest tuan-tuan, saya tak ada lagi. Tapi saya tengok ada orang dia keluar gambar dia. Gambar dia senyum. Dia panggil apa? Stiker.
Tapi ada yang tak ada kerja, bini orang punya gambar dia buat. Tapi yang paling tak ada kerja, bini orang tu lah. Jangan sengih makcik. Betul. Ini paling common, tuan-tuan. Berapa banyak lambakan gambar-gambar orang perempuan dekat dalam media sosial. Kita lah. Buat-buat tak biasa pula. Dengar ceramah memang kita tawaduk. Kejap lagi balik dengar ceramah nak tahu. Tak, bukan sini. Janganlah marah makcik. Punya geleng dia. Tak. Tuan-tuan, hari ni itu kira paling common lah. Lambakan. Banyak. Dan lebih teruk daripada itu. Hari ni macam-macam perisian. Orang sanggup hari ni, istilahnya, dia buat aksi dan orang bayar dia. Dahsyat hari ni. Kenapa, tuan-tuan? Bagaimana pemikiran umat Islam hari ni? Tuan-tuan, kalau suka baca apa disebut oleh siapa nama Piu Amin, yang kecil-kecil tu, tapi lantang cakap tu. Tuan-tuan baca apa yang dia tulis. Dekat Facebook ada keluar dulu. Hari ni, sebab itu jangan pelik. Wasayaudu ghariban kama bada. Tuan-tuan, saya tutup buku lah, senang cerita. Dah habis. Pukul 9 dah, bawa tenang. Tuan-tuan balik depan ni je. Saya 2 jam balik, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya nak sebut, kita tak ada pilihan. Saya nak sebut bila Nabi dah bagi tahu, begitulah keadaan kita akan tengok. Tuan-tuan jangan pelik. Tak payah tengok jauh-jauh, tuan-tuan. Tengok kat Temeluk. Saya pun tak payah tengok jauh-jauh. Tengok dekat Sungai Buloh. Sama. Setuju tak? Kerana Nabi sebut dah. Tapi bukan soal orang. Ingat, kata para ulama, antara engkau dengan kemungkaran, antara engkau dengan dosa, hanya ada satu garis yang sehalus rambut, yang kadang ketika engkau tidak sedar bahawa engkau sudah pun berada dalam kelompok kemungkaran. Sebab itu jangan tunjuk orang, bawa tenang. Ini untuk muhasabah kita. Jangan tuan-tuan tak ada kerja pula, sekejap lagi minum teh, tengok betul Ustaz kata wasayaudu ghariban. Dia belajar tu untuk nak kira judgement orang, bawa tenang. Jangan. Nabi kata untuk kau tengok. Lepas tu perhati kita, perhati keluarga kita, perhati anak-anak kita, isteri kita. Tuan-tuan, tak ada yang lain melainkan satu apa yang disebut oleh Nabi dalam riwayat Imam Malik dalam Muwatta. Kata Nabi SAW, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah sunnatan Nabi. Aku tinggal 2 perkara, kau takkan sesat. Nabi kata lan tadillu, never ever forever, kau takkan sesat selama-lamanya. Apa dia? Pertama Al-Quran, yang kedua sunnah Rasulullah SAW. Tuan-tuan, we have no choice. Understand? Tuan-tuan, we have no choice. Understand? Tuan-tuan, kalau saya cakap orang putih itu, tuan-tuan iakan aja sudahlah. Kadang-kadang ia, kadang tidak. Kod betul, baguslah. Kod tidak tu, tuan-tuan iakan aja sudahlah. Tuan-tuan, kita tak ada pilihan. Saya dulu mengaji hadis ni, tuan-tuan, bila ambil subjek hadis. Kami kena ambil dulu belajar hadis ni. Saya menung. Saya kata, hadis ni tuju pada orang Islam. Aku tinggal pada kamu 2 perkara. Kalau kamu pegang kedua-dua, kamu tak sesat. Sedangkan orang Islam tu beriman. Betul tak? Jadi saya masa mula-mula belajar hadis, saya menung fikir, sesat kok mana dah Islam? Kecuali kalau kita kata pada Qadiani, kalau kita kata pada ajaran sesat, di Pahang ni ada apa? Ayah Pit. Pahang Ayah Pit. Terengganu. Pahang apa dia? Pahang tak ada yang sesat. Punya banyak hutan. Tuan-tuan, kalau kita kata pada orang yang sesat, itu betul. Tapi ni Nabi bagi tahu pada kita, aku tinggal 2 perkara, engkau takkan sesat selama-lamanya. Kata Nabi, Al-Quran dan Sunnah. Tapi tuan-tuan tengok hari ni, betul. Tuan-tuan, solat, betul. Kita puasa, betul. Betul tak kak? Kita kajian kuliah kan? Oi, perempuan paling tip-top kuliah.
Lelaki kalau ustaz tak datang 10 minit, okey. 15 minit kita tunggu. 20 minit minggu depan je lah ustaz. Perempuan jangan. 10 minit, tak apa ustaz, kami tunggu. 15 minit, okey ustaz datang aja. 20 minit, kami baca Yasin dulu. 45 minit, tak apa ustaz, ujung-ujung pun tak apa. 1 jam, tak apa ustaz datang minum je pun, okey kami tunggu. Tu perempuan. Laki-laki yang buat kerja. Macam mana ustaz? Sangkut, tak apalah, minggu depan je lah katanya. Curang lelaki. Tapi kak, ingat, yang paling banyak yang dekat dalam Facebook yang mengarut gambar semua, siapa kak? Oh, makcik. Perempuan. Tu macam mana? Sebab itu kata Nabi, kalau kau tak pegang sungguh-sungguh pada Quran, pada sunnah, kau akan sesat. Tuan-tuan, this is the time. Understand? Saya kalau cakap itu memang benda serius tu. This is tuan-tuan ni tak percaya malah saya cakap orang putih. Tuan-tuan, ini masa dia. Yang kata Nabi, Islam akan kembali asing. So kita tak ada pilihan tuan-tuan, melainkan apa yang ada dalam Quran. Bukan soal kita semayang, bukan soal kita ke masjid, bukan soal mengaji saja. Tapi kalau kita tak pakai Quran, tuan-tuan, riba, berleluasa, penipuan, berleluasa, semua ada dalam Quran. Semua orang tak pakai. Kenapa? Kata Nabi dah, kalau kau tinggal dua-dua ni, kau akan sesat. Tuan-tuan, it's up to you. The choice is yours. Understand? Lantak tuan-tuan lah tak faham. Sebenarnya saya pun tak faham. Tuan-tuan, kita tak ada pilihan. Tapi ingat kak, makcik, pilihan kita punya. Kita salah pilih, ada macam mengundi lah pula. Tuan-tuan, kita salah pilih, kita tidak pilih apa yang disebut oleh Nabi. Nabi kata yang akan sengsara engkau. Perhatilah tuan-tuan. Allah. Saya kalau nak cerita ni boleh, tapi ni pasal ada live ni, tak berapa nak seronok. Kan? Itu kerana saya malas ceramah ni bagi ada live. Ha? Apa dia? Record saja, bukan live. Tapi lepas tu live kan juga. Sama je. Sebab kat TV pun kadang-kadang kita nak sebut, payah juga. Kan? TV payah. Kat sini pun kita nak sebut, tak boleh. Kat TV kita sebut, tiba-tiba hilang suara. Tuan-tuan, apa hal tak bunyi suara? Allah, lain kali lah, tajuk lain. Jam 9 dah tuan-tuan, bawa bertenang. Saya yang sebenarnya saya kena ke pejabat tuan-tuan, ada urusan di pejabat saya, di apa nama ni, di depan apa nama, Allahumma salli alaihi wasallam, di depan tabung haji. Orang tanya saya, Ustaz, sembot mengapa tak naik-naik? InsyaAllah tuan-tuan, tak sempat gitu. InsyaAllah, saya ingat kalau paling lewat pun bulan 4 ni sembot kita naik besar, kita letak kiri kanan atas bawah, dengan tengah-tengah jalan kita pasang sembot biar orang tak boleh lalu. Jadi insyaAllah lah, saya ingat paling lewat pun bulan 4. Saya tak sempat sungguh tuan-tuan. Ni habis, saya baru balik, baru 5 hari balik. Baru 5 hari balik. Dan ada jemaah Temeloh yang baru balik juga. Lepas saya balik, dia pula balik. Baru balik. Non-stop. Tadi sepanjang hari meeting. Habis-habis meeting, rehat sekejap, terus ke sini. Ni balik, besok meeting lagi. Lusa meeting lagi. Lepas tu terbang pula ke Mekah. Saya tak adalah kerap sangat. Biasa 2 minggu sekali, 2 minggu sekali gitu je. Nak cerita dia tuan-tuan. Jadi kadang-kadang memang tak sempat. Kita ada 20 semua sekali. Semua sekali. Jadi terpaksa pusing keliling. Alhamdulillah. Jadi saya rasa saya tak ada nak panjangkan. Sebab saya lewat di sini, saya akan lewat urusan di pejabat, saya lewat balik. Tuan-tuan berdengkur dah setengah jam. Pasal tuan-tuan dah tidur dulu. Jadi saya rasa tuan setakat tu dulu. Saya ucap terima kasih pada pihak masjid kerana beri ruang untuk saya berkongsi sedikit pada malam ini. Mudah-mudahan tuan-tuan, ini sekadar peringatan kita daripada apa yang disebut oleh Nabi SAW dan apa yang dihuraikan oleh para ulama. Mudah-mudahan kita mengambil faham dan kita mengambil iktibar insya-Allah. Wallahu a'lam. Aku quli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.